Selamat Hari Raya, Raya kelima. Hey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Pelebana ada, good morning. Tak. Dah pukul 1 lebih bro. Bila nak beraya weh? Alamak, asal bela weh. Bang, diorang kata nak department dulu. Hei, kecoh dah. Ambil gambar dah. Okay dah. Dia lambat dah. Hai. Weh, bila nak beraya ni? Sekejap lagi lah, tunggu siapa? Kecoh dah, aku nak tidur lah tadi. Sikit je tidur. Man in white. Kita nak gana lah JPO Man in white, but I'm black. Biji dah, putih. Aku nak beraya dah, tak nak pergi JPO dah. Kau nak cari duit. Tak ada. Kau nak cari duit, kau nak buat apa? Tak tahu lah. So hari ni hari raya yang kelima. Dah tak ada apa-apa nak raya sangat. Tak tahu lah sama ada malam ni balik bangi ataupun esok. Apal macam aku ke bawah ni. Pasito pasito, suara spito, amigare canto, poquito poquito. Origare canto, pere paricato, pere no pore caricato. Gila. Bro, tak tahu buat apa kan. Selalu susah video raya tahun lepas kan. Cik idea nak edit video. Cik idea? Ya. Oh, nak edit video pun kena cik idea? Eh bro, tak pergi tau. Susah jadi YouTuber. Aku nak putih. Putih lah ni. Jadi YouTuber tak penat, tapi yang penat je lah yang peminat kan. Weh, tak ada lah dah. Kalau sikit buat meet and greet senang lah. Ui, tak nak dah, tak ada datang dah. Kalau ada? Tak, masalahnya. Okey, kita back. Kalau lebih 20 orang, Tak ada dah. kalau lebih 20 orang, kau kena bagi aku duit raya. Tak ada datang dah. Kalau kau datang tak apa kan. Kalau aku datang nanti kira peminat aku. Tapi kau tak jadi YouTuber pun berapa peminat macam mana? Mana ada? Lawak ni. Kenapa dah? Banyak kata kau. Shirt. What's that? Coklat ya. Weh, what? Weh, habis kau ajar tu. Nak satu, tolong. Nak satu. Give me one. Tengok apa? Alah, cawe. Alah, dia cawe. Nak holak ni, jangan duduk. Nampak tak kelakar tu, itu tak kelakar tu. Biar, tapi kan comel lah dia ni. Ini duit raya. Pada siapa yang tak duit raya, Azul akan buat giveaway. Weh, banyak sekedar kau. Dia Gampang paling sikit dalam ni boleh tak 50 sekeping. Ni. Selamat raya. Biasa. Ni apa? Jujur. Duit raya. Tabung lah. Bukan tabung, dia macam memang sampul. Kau duit raya berapa banyak lah? Aku sebabkan makin tua, so tahun ni tu kurang 20%. Berapa ringgit lah semua sekali? 200 kot. Oh, fuck. Aku tak sampai tu. Serius aku tak sampai tu. Aku sampai 200 lah. Kau duit raya berapa? Simpan aku duit 150. Tak kira? Wah, oyo, tak kira sebanyak sangat. Budak 300 kan kira. Nyal, berapa Nyal? Duit raya? Dah banyak sangat malah nak kira. Kerek je dah. Betul? Aku duit raya 150. Aku lebih. Ui, Kau muka budak. Wih, tak ada dah, sumpah tahun ni tak boleh dah. Tahun depan lagi apa tak lagi? Bajet lagi. Kasih sayanglah, duit raya terbaik. Tahun depan apa tak lagi? Tak tahu dah. Ni kau tak boleh uping kat duit raya. Tak, masalahnya orang kata makin dah besar makin banyak duit raya dah. Sebab study kan. Ya, memang betul. Tapi kau buat muka macam study lah. Kau buat muka macam tak study. Wow. Tak, kita kan saudara. Kan asal kau dapat lebih aku tak dapat lebih lah. Belah ni Sebab tahu berlaku biasa. Kau pusing kata taman Aku tak raya semua tak raya. Kau pusing kata taman tak ada Jom. Aku pun nak pandai kerja kereta. Terdesak cik dia ni. Jom pusing kata taman. Andainya kan aku siram dengan air. Wan, sejuk perut aku kan. Nah, kau ni baru solat sial pula. Hai mulut tu. Ni apartment baru budak ni. Tu Syah jap. Pasal beli dia dulu. Tadi bawah. Ni nak pasang nanti. Last katil. Air lawa lah shit tak lu. Good morning JB. Congratulations, come on guys. Daripada ni, kita buat magic Iwan, belah dah kan, aku nak buat magic dah. Dari kita siap. Lah. Cool lah. Lah, nanti dapat dah. Daripada ni. Kan? Terus ni. Ambil kau. Boleh lah jadi separuh je. Antik. Jom. Ni dia punya kolam renang. Rasa macam terjun lah pula. Okay,
Okay, dah selesai pasang-pasang katil. Dah caw lah. Jom turun. Elok. Sekejap. Sekejap Ni aku hitam kan. Tu tadi kat tu kan. Dia biar mak balik kat tu. Dah lagi. Tu dah baju baru. Lama. Lama. Sangat tidur je. Alah tak ada palu macam ni. Yang tu tak banyak stok. Tu GD. Kita nak masuk, GD lah. Oh jadi. Yo. Okay lah guys, aku tak tahu lah kenapa kan. Tak tahu ramai je orang nak raya kat tempat ni. Tak tahu lah, ada je. Ya aku tak tahu lah kenapa setiap kali raya kelima kan, ataupun setiap kali KJB mesti nak raya kat rumah ni. Aku tak tahu kenapa. Aduh. Tak, yang pelik je, orang selalu raya rumah orang, tuan rumah bagi duit. Kita raya rumah dia, kita yang bagi duit kat tuan rumah. Macam mana? Aduh. Jom lah, pelik lah, tak payah ada raya. Aduh, tak boleh betul lah tempat ni. Aduh. Gerak lu. Hello guys, what's up? Dah sampai dah. Bendul. Yo, dah sampai Bangi dah. I'm home. Tak boleh ingat nak balik esok kan. Lepas tu tiba balik malam ni pula kan. Alhamdulillah selamat sampai hari ni tak jam. 2 jam lebih je daripada JB. Tu dah malam dah ni. I miss my room so much. Tak sabar nak jumpa member semua. Dan nak buat persediaan untuk masuk U minggu depan. Dari sini dah start kelas dah. Tak ready tu. Kita buat macam mana? Life must go on. And ready tak ready kita lenjan je lah baik. Belajar lah. Yo bro, dah 4 hari gua kena ni babe. Sorry lah kalau korang geli-geli kan. Apa kau. Sorry kepada siapa yang tak boleh tengok tapi 4 hari kena babe. Sejak hari raya pertama lagi. So makin lama makin besar gua dah tak tahan babe. Nak makan rendang pun makan sebelah je doh. So I got this ubat. Doktor tu kata memang benda mujarab tapi dia punya penangan tu kau-kau babe. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu tak garam kan. So aku tak datang ni. Tak tahu tak berapa banyak. Dah ni cukup kot. Dulu juga babe. Wah, okay, duit. Oh shit. Bro tak sakit doh. Tak ada dah sakit sangat doh. Bro tak sakit. Boy tak sakit. Memang tu doktor. Dah aku dah buat vlog hari raya. Buat hati kau. Dan malangnya tahun ni duit raya tak asyuk sangat. Dan aku tak tahu kenapa. Aku dah cuba dah bro. Dah cuba dah jadi muka baby face yang boleh. Tak lepas juga dia tak lepas. Aduh. So tak apa. Raya is not all about money. Untuk eratkan hubungan silaturahim. And actually support money bro. Dah tu je lah. Selamat Hari Raya. Maaf saya batin. Minggu depan dah start kelas. And I will be a busy guy. Sebab itu aku baru susun jadual. Memang pack gila. Isnin sampai Jumaat ada kelas. So faham-faham lah kalau aku tak muncul-muncul kat YouTube kan. So if you like this mini vlog, you can give a thumbs up. And you can subscribe. You can subscribe for more video. And yeah, selamat Hari Raya. Asal banyak tersasul. Selamat Hari Raya. Maaf saya batin. So I want to edit all my Raya's video here. And yeah, if you see this, maybe you dekat Raya yang keempat, maybe Raya keempat kot, atau kelima. And tak kisah mana-mana. Tapi Raya pertama akan aku post esok. So I'll see you in the vlog. Bye. Nak balik kampung bawa biskut raya. Biskut raya tertinggal bro. Aduh tak apa, aku makan seorang.